Imagine kau baru bangun, muka kau berbalut macam mumia. Dan bila kau buka balutan tu, muka kau tu bukan muka kau lagi. Racun dulu, korang boleh tengok cerita ni nanti. Lagi-lagi untuk korang yang peminat drama Thai tu, drama The Hidden Shadow. Jadi cucu kepada CEO syarikat real estate yang terkenal ni, Claire namanya. Dia ni memang seorang yang sangat terkenal, suka menderma, suka tolong orang. Kira memang wanita dari syurga korang. Satu hari dia ada satu event untuk dia terima satu projek dari atuk dia ni. Tapi sebelum majlis tu bermula, satu video dia bully pekerja dia dah tersebar dekat satu negara. Perangai dia memang macam hanat rupanya lah. Hot temper, memang macam perempuan gila. Tapi dia memang bijak. Dia tahu siapa yang sebarkan video tu. Yang sebarkan video tu adalah anak kepada atuk dia. Kira makcik dia lah. Dia apa lagi buat satu strategi gila. Dia pergi goda boyfriend makcik dia tu. Mengamuk lah perempuan gila tu Disebabkan kes ni, atuk dia yang kaya raya tu terkenalah serangan jantung. Terkejutlah cucu dia ni sebab dia tak pernah tahu yang atuk dia tu sebenarnya sakit. Untuk pulihkan nama dia yang cala bala yang dah viral tu, dia minta someone untuk datang untuk buat private interview dengan dia, which is si Jila ni. Nak dijadikan terpaling cerita kan. Waktu Jila ni jalankan interview dia, perempuan ni macam berkelakuan aneh-aneh. Macam orang kata ajal tu dah nak sampai. Memang pelik gila. Lagi nak dijadikan terpaling cerita, Claire ni ajak si Jila ni naik helikopter untuk tengok projek yang dia bakal dapat tu. No babe, helikopter tu terhempas dan salah seorang daripada diorang ni mati dekat tempat kejadian babe. Lakon drama ni korang ada dekat Netflix sekarang. Dia macam mendebarkan kita love. Siapa yang dah layan, let me know. Korang yang baru nak pergi tengok pun boleh pergi tengok. Nanti datang komen korang layan ke tak.